Mami tengok sini. Ni kawasan dia. So dia nak buat bumbung soyok situ, simen kan untuk budak semayang. Kalau tak budak solat dekat kaki 5. Doktor nak tanya, awak kalau solat asar kat mana? Kat kaki 5 tu lagi? Masih kat kaki 5? Habis nak semayang kat sini tak? Nak? Doktor buat kat tempat solat kat sini nak? Boleh tak? Okey, tunggu kejap. Doktor carikan. Itu saya ada janji dengan Ustazah untuk saya buatkan ni. So dia nak buat lah. Takkan nak biar anak-anak duduk semayang kat kaki 5 kan? Ustazah, saya nak tengok ni lah. So kapasiti dia cukup tak Ustaz? Cukup lah okay lah. Tak adalah adik anak-anak ni nak solat dekat kaki 5 tu. Kan? Awak dah ambil uduk belum? Seronok tak tempat baru ni? Sebelum ni solat kat mana? Kat tengah tu. Sekarang ni kat sini. Happy tak? Ada. Kalau happy tolong tarik kan ni. Jangan tak solat tau. Tarik betul-betul. Betul kan betul? Okey lah. Lega lah hati saya tengok ni. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ni. La ilaha. Allahu Akbar. Tolong tak semayang? Doktor dah bagi tempat semayang ni, tapi kena janji dengan doktor. Bukan sekat solat asar dengan zuhur je. 5 waktu tu kena solat, boleh? Boleh. Janji kan? Ya, masuk kelas belajar. Bye. Settle.